3 model Izora yang saya ada ready stock. So siapa yang nak masuk loan, ada yang boleh masuk loan, ada yang kena beli cash. So stay dalam video ni, berminat isi borang biru dekat bawah. Nanti kita sembang harga dengan detail-detail lain. Okay, so mari. Okay, first saya ada 1.6 Izora Turbo tahun 2018. Yang ini bulanan dalam 500 sahaja, boleh ikat loan bank 7 tahun. Okay, yang mana nak beli cash tak sampai 30,000 boleh dapat on the road. Okay, untuk model ni dia datang dengan full leather. Okay, dia datang dengan full leather. Dalam dia kemas cantik, bersih. Untuk aircon jangan risau, ada sampai third row semua ada. Yang kedua, saya ada model yang ni CPS non turbo auto tahun 2011. Tak boleh loan, cash sahaja, 15,800 sebelum on the road. Okey, siapa yang berminat, yang ni boleh datang, kita bagi test drive. Puas hati, saya boleh buat penghantaran kereta seluruh Semenanjung, tak ada masalah. Okey, sama juga full leather, dalam punya leg room semua besar, aircon blower ada sampai ke belakang. So siapa yang berminat nak beli secara tunai, cepat kontak dengan saya. Dan yang terakhir, yang nombor 3, saya ada ready stock manual punya. Yang ini siapa nak beli secara tunai juga, 12,000 sahaja. Dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Tambah rotek dengan insurans saja dah boleh pakai dah yang ini. Tapi yang ini macam biasa, model lama punya design. Okay, kereta tengah dalam proses lagi, belum siap 100% lagi. Tapi saya jamin 100% bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Okay, so kalau tengok juga, aircon blower dia ada sampai ke belakang juga. Okay, cuma second row dia tak ada aircon, third row dia ada aircon. So model dia memang pelik sikit. So ingat yang ni pun tak boleh loan, kena beli secara tunai. So 2 model kena beli cash, 1 model sahaja boleh loan. So kalau kau berminat nak mencari kereta MPV yang cantik, boleh roger saya ada banyak lagi MPV yang besar-besar yang menarik. Tolong isi borang biru kat bawah, nanti kita jumpa dalam BM. Okay, so assalamualaikum.